Hmm? Pakcik, hari ni saya ada belajar benda baru. Belajar apa tu? Belajar pasal air kelapa. Air kelapa. Air kelapa memang bagus untuk kesihatan. Itulah pakcik tak tahu. Air kelapa ni ada juga dia punya tak baiknya. Apa tak baik pula? Dulu cikgu-cikgu pakcik pun cakap air kelapa ni bagus. Tu pengetahuan pakcik. Air kelapa ni ada reaksi elektrolit. Apa benda pula elektrolit tu? Kau tak payah cerita kimia sangat lah. Pakcik ni bukan pandai kimia. Dulu SPM pun dapat P8 je. Air kelapa ni bahaya kalau minum di tengah hari dengan campur ais dan sirap. Apa kesan dia? Kesan dia batal lah puasa kita. Kan sekarang ni bulan Ramadan. Apalah pakcik, tu pun tak tahu. Minta maaf pakcik. Pandai kau bergurau Terkena aku.